cerita lah. Aku malas nak cerita kan. Tapi kalau ada orang panggil, ada perempuan panggil ke apa, kau jangan pandang. Dia cakap macam tu lah. Kita, walaupun kita tak pernah alami dan mungkin kita bukan tak percaya, cumanya bila kita harap itu hanyalah cerita-cerita lah. Tapi bila kita kena ketukkan cerita tu satu kali, dia spoil lah. Dia spoil mood sikit lah. Saya akan doa dululah. Janganlah ada benda yang saya tak boleh nak kontrol. Kalau ada benda, kalau benda-benda yang kita boleh kontrol, tak apa kan. Kalau yang tak boleh kontrol ni kadang-kadang tu kita akan terduduk jugalah. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan pada mereka yang menonton. Guys, ini adalah Misa Podcast yang membawakan korang tentang isu-isu perkapalan, dunia maritim serta offshore, geng. Saya CEO kapal terpaling punya terpaling punya pengacara anda. Pada hari ini kita nak menceritakan sedikit di mana dalam Misa Podcast ni kita akan membawa semua expert industri tau, yang akan memaparkan dan memberitahu, mendedahkan semua pasal industri maritim dan juga perkapalan. Hari ini, geng, aku nak bagi tahu korang kita ada memplawa satu guest yang sangat-sangat bukan saja handsome tetapi berpengalaman, geng. Dia mana korang tahu tak, pernah dengar tak pasal pilot? Tak pernah? Hari ni kita cerita pasal marine pilot. Kita persilakan Encik Zakri Ahmad. Assalamualaikum, Encik Zakri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Encik Zakri, macam mana? Terima kasih sebab datang dekat kita punya konti dan juga bersama dengan Misa Podcast dengan penonton-penonton. Kita nak tanya sikit lah dengan Encik Zakri. Boleh tak Encik Zakri perkenalkan diri kita? Siapa dia Encik Zakri ni? Pendidikan dan juga background serba sedikit. Boleh. Okey. Terima kasih. Itulah saya kenal Cip ni dengan CEO kapal. Ya, betul. Betul. Jadi bila dapat berjumpa ni rasa agak terharu pun ada lah. Jadi terima kasih sebab sudi untuk menjemput saya. Nama saya Ahmad Zikri bin Muhammad. Saya berasal daripada Bangi, Selangor. Orang Selangor lah? Orang Selangor. Musibat tu. Okey, tak apa, kita teruskan. Orang Selangor memang sempoi, okay. Teruskan. Jadi saya berkecimpung dalam industri maritim ni daripada lepas SPM lagi. So habis SPM 2009 tu, 2010 saya terus join Alam Pendidikan di sekolah menengah tu macam mana tu? Pendidikan saya jurusan sains lah kiranya. Science stream. Mantap. Dengar tu, science stream untuk masuk dalam industri perkapalan. Teruskan. Jadi bila habis je sekolah tu, kita biasalah mencari-cari jalan kan, apa jalan yang kita nak tempuh. Dan kebetulan ada satu hari tu Alam ada buat showcase, ada macam buat kerjaya, talk about kerjaya dekat saya punya sekolah. So saya tengok macam apa benda ni kan, macam agak menarik lah. Alam datang sekolah. Alam datang sekolah. Itulah tu. Lepas tu sebab masa tu dia baru pakai brown rasanya. Masa tu diorang baru start pakai brown kan. So nampak rare dari jauh tu, nampak dia punya vibrant. Macam US Army lah. Macam US Army lah. Tapi bila ajak borak lah, rupa cakap nogori. Dia kecek Kelantan tu lah, orang kita punya. Jadi bila tanya sikit-sikit apa semua tu, baru kita dapat exposure lah apa itu alam. Sayangnya saya the only student yang join alam lah. Budak sekolah. Budak sekolah CAP ni memang sekarang ni CAP seorang je lah yang masuk ke Akademi Laut Malaysia. Untuk batch saya lah. Okey, kita punya cerita sama kan. Saya pun ada orang yang pertama dan juga sehingga kini tak ada lagi dengar dalam dekat saya punya sekolah. So macam mana dengan apa ni pendidikan, kita dah tahu daripada budak sekolah sains dan dia masuk ke dalam alam dengan cara macam mana. Sebelum ni tak ada pendedahan ke pasal maritime industry ni? Sangat sikit. Nak kata tak ada langsung tu tak adalah. Sebab saya punya cousin pun masuk alam juga sebenarnya. Jadi
masa dia masuk tu kita pun agaknya sebab age gap yang agak besar. Jadi kita tak adalah borak macam kita borak dengan kawan. Tapi kita aware lah yang bahawa dia dah join Alam. Jadi dia punya, orang kata apa, perjalanan hidup kerjaya dia tu akan ke laut sahaja. Dan disebabkan ada beberapa cerita-cerita yang kita pun tak pasti sama ada betul ataupun tak tu, membuatkan kita lebih curious untuk join Alam dan merasai sendirilah, hadap sendirilah orang kata kan. Okey. So pendek kata ada influence daripada abang saudara jugalah, sepupu lah juga. Boleh dikatakan macam tu. Betul-betul, saya faham. Tapi macam mana dengan saya panggil captain lah buat pengetahuan, dia ni adalah seorang captain ataupun seorang marine pilot. So korang kena tahu apa itu pilot, geng. Cap, saya nak tanya sebelum tu, Cap masa dah masuk ke dalam Alam, macam mana perasaan Cap? Adakah rasa macam culture shock, tiba-tiba apa ni kena kawat, apa ni pakai baju uniform? Okey. Saya daripada sekolah asrama. Jadi masa dekat asrama tu kita dah biasa dengan kehidupan asrama lah. Dan macam yang kita semua tahu, kehidupan asrama ni dia agak mencabar. Okey. Jadi bila saya masuk ke Alam, tak susah untuk saya assimilate lah dengan situasi dan keadaan masa tu. So bukanlah satu benda yang janggal. Cumanya dia ada sedikit orang kata pertambahan, which is dia under regimental punya sistem kan. Itu saja. Selain daripada tu, culture apa semua dia tak jauh beza dengan zaman sekolah saya. So itu sedikit sebanyak boleh dikatakan zaman persekolahan saya tu sedikit sebanyak membantu saya untuk assimilate dan juga adapt dengan Alam. Mak ayah pun memang bekerja sebagai apa? Mak saya sebagai programmer. Dia sains komputer. Ayah saya pegawai askar. Okey. Kalau kita nak tahu pada penonton, berapa result masa tu dapat untuk masuk ke dalam Akademi Laut Malaysia pada zaman Cap? Saya SPM saya so-so je. Saya average je, 5A 4B. Sebab kita kena bagi tahu kat mereka yang di mana untuk bekerja dalam industri maritim, kita tak boleh kutip orang tepi jalan. Kita kena make sure benda tu dalam spek yang ditetapkan. Exactly. Okey lah guys, kita rasa kita akan bersama lagi dengan Captain Zakri kita, Captain Zikri, maafkan saya, seorang marine pilot kita yang expert untuk mendedahkan. Apa tu pilot? Kapal terbang ke? Misa Podcast akan kembali bersama anda. We create industry expert, mudahnya kerja. Kita jumpa lepas ni. Assalamualaikum. Daripada saya mula-mula memang ragu, tapi bila tunggu tempoh dalam sebulan lebih tu, mereka akan hantar kita tengok, oh betul benda ni belum masuk, sampai sekarang saya dah masuk. Jadi benda tu jangan ragu-ragu lah, misal dia boleh percaya. Bagi saya benda tu taklah, sebab saya tentu tak mengambil masa terlalu lama lah untuk masuk kerja. Atas diorang punya proses lah. Kalau diorang punya proses laju, laju lah korang masuk kerja. Okey, untuk saya peluang kerja tu ada, cuma kalau katakan dia lambat sebab kad tu saja. Satu lagi, kadang-kadang tengok tempat dia lah. Ada tempat majikan nak segera cepatlah. Kalau katakan majikan yang contohnya macam saya tinggal kat Melaka, saya boleh jamin kat semua orang. Tapi saya rasa bila kawan kata okey, pergi kat Pengerang ambil pengalaman sana. So kat sini saya dapat cepat sikit daripada kalau nak tunggu ambil masa lama juga lah. Guys, Sio Kapal masih lagi bersama anda. Terima kasih yang mana sudi mendengar kau. Ini adalah industri expert ataupun we create industri expert, mudahnya kerja bersama Sio Kapal. Hari ni kita dengan Captain Zikri, okey? Captain Zikri ni adalah seorang marine pilot. Guys, korang tahu tak pilot tu apa? Kapal terbang? Bawa kapal terbang? Bukan, gengs. Kita nak tanya sendiri. Cap, ramai orang tak tahu, Cap, pilot ni wujud pula dalam industri perkapalan. Apa itu pilot, Cap? Okey. Ini memang satu soalan yang sangat kerap saya dapat lah. Okey, terbaik sebenarnya. Jadi, dan saya sendiri pun masa awal-awal masuk dalam industri ni, saya tertanya-tanya lah, siapa orang yang naik ni kan, tiba-tiba naik sandar kat kapal kita, yang dia naik apa semua kan. Jadi masa zaman cadet lagi lah. Pilot ni dia sama je macam pilot kapal terbang, cuma dia kita bawa kapal. Alright.
kita mengemudi kapal. Since kita adalah orang lokal, so kita lebih arif berkenaan dengan localities kat situ. Jadi kita akan bantu kapten dan juga kru kapal untuk mengemudi kapal secara selamat dalam water limit kita. Oh, water limit. Water limit kita. So setiap port, setiap perairan dia ada dia punya water limit. Kita tak nampak lah. Kita panggil, kalau ini kita panggil virtual lah kan. Tapi ianya adalah kalau kita tengok dekat chart kat peta tu, kita akan nampak water limit dia. Jadi macam saya dulu pilot di sebuah port ni, yang mana kita punya water limit adalah di bahagian timur Johor. Oh, timur Johor. Timur Johor. Jadi korang kena faham satu perkara lah. Marine pilot ni, dia bukan bawa kapal terbang, tetapi dia ditugaskan untuk mengemudi kapal laut ni untuk masuk dan keluar dari satu-satu pelabuhan. Betul. Ataupun water limit dia. Water limit dia. So dia ada port limit lah. Port limit control dia. So Cap, saya nak tanya sikit. So korang dapat apa kerjaya sebagai pilot ni, dan dia adalah satu kerjaya yang mencabar tau. Saya nak tanya balik Cap, sebelum menjadi pilot ni Cap, bagaimana pengalaman kerja Cap? Okay. Adakah sebelum nak jadi pilot ni Cap kena jadi mando dulu ke, kena jadi kerja kat 7-Eleven dulu ke? Cuba cerita sikit. Okay, dia punya basic requirement adalah you mesti ada pengalaman belayar. Pengalaman belayar. Pengalaman belayar sebagai officer. That's a very basic one lah. And then whether you have the third ke second atau first COC, itu akan melayakkan you untuk dapat lebih banyak apa orang kata income starting lah, as a starter. Tapi dari segi pengalaman, apa yang dia nak adalah you pernah belayar. Sebab apa? Sebab sebagai pilot you mesti tahu the very basic how to maneuver the kapal. Itu saja. So katalah you tak pernah belayar, you daripada 7E ke mana kan. So you have a very you don't have any kind of basic knowledge pasal kapal. Macam mana you nak maneuver kapal, kan? Terms perkapalan pun you tak tahu. Forward mana, aft mana, stern tu apa, port, starboard, itu semua pun kita tak tahu. So macam mana kita nak give order? Jadi itulah sangat kita memang sangat-sangat ditekankan untuk arif dengan term-terms dan juga berkenaan perkapalan. Jadi Cap Zikri sebelum ni pernah belayar lah dengan sebuah syarikat dan sehingga rank Chief Officer. Tak sampai. Second Officer. Sampai saya pernah ada satu company tu Second Officer. Second Officer. Then baru Cap pergi sambung study untuk dapatkan tiket untuk jadi Marine Pilot ni lah. Tak juga. Sebab saya third class saja. Okay. So dia punya minimum requirement adalah third class. Third class COC. Saya tak tahu sekarang macam mana. Okay. Sekarang mesti makin upgrade lagi. Kan. Jadi saya ditemuduga dan juga based on apa yang diorang temuduga, diorang berpuas hatilah dengan requirement dan juga pengetahuan saya. So Cap, daripada Cap seorang pelaut, macam mana Cap boleh adapt dengan jadi seorang pilot ni? Ada perbezaan tak? Boleh cerita sikit perbezaan dia? Perbezaan dia, saya selalu cakap macam ni. Untuk pelaut-pelaut, bila dia nak settle down dekat darat, pilot adalah tempat terbaik untuk transisi itu. So bila nak cakap macam ni, bila dah bekerja belayar, malas dah nak belayar, lepas tu tiba-tiba rasa macam aku nak kerja darat lah kan, aku dah putus cinta 10 kali, masih tak kahwin-kahwin. Lepas tu ini Cap nak cakap, jadi pilot ni adalah salah satu bidang yang betul yang kita boleh ambil sebagai orang kata kerja darat, tapi dalam masa kerja dekat laut juga. So dia macam dua alam jugalah. Jadi bila kenapa saya pilih pilot ni, sebenarnya pilot ni adalah dream job saya. Masa saya sebagai seorang cadet dulu, first naik kapal, saya nampak pilot, dia penuh dengan karisma. Dia have the power. So itu adalah bila saya nampak tu, dia bagi satu impression dekat saya yang inilah orang yang aku nak jadi satu hari nanti. Tapi secara tradisional ni, kalau kita tanya dengan kapten-kapten yang lama, requirement yang diorang kongsi adalah you must have experience as a captain dekat kapal untuk beberapa tahun. So bila saya fikir apa semua, ini almost impossible for me lah. So saya pun kuburkanlah niat itu. Sampailah barulah saya tahu setiap negara dan juga setiap port dia ada requirement yang berbeza. So macam dekat Asia kebanyakannya, especially Malaysia dan juga Singapore,
kita punya requirement agak fleksibel dan juga boleh kata minimum. Sebab apa? Sebab saya rasa kat sini dia ada dari segi volume lah. Volume kapal yang masuk tu dia ada sedikit apa orang kata apa saya boleh belajar lah. Ada period untuk belajar. Betul. Dan juga volume kapal tu lebih banyak compared to other places kan. Macam tempat-tempat yang saya pergi tu kebanyakannya Europe, so Amerika. So negara-negara ni dia lebih tenang dan dia lebih so kat situ mungkin dia nak cari orang yang ada energy, orang muda. So orang muda ni yang dia tahu generally COC senang dapat. COC kelas 3 senang dapat. 2 dan ke atas ni selalunya dia agak mencabar sikit. So dia perlukan orang-orang yang lebih muda ni, senang nak belajar, senang nak adapt dan juga of course komitmen lebih rendah lah. Okey, tadi kita tanya kan, dia cakap tadi pilot ni berkuasa, ada power kan. Saya nak tanya Cap, jadi masa setiap kali Cap naik atas kapal, okey, Cap naik atas kapal sekarang, Cap sebagai seorang pilot, okey, untuk membawa kapal ni masuk ke dalam pelabuhan dengan selamat. Jadi kapten yang atas kapal ni buat apa? Selalunya by right sebenarnya takkan dia masuk bilik tidur kan? Betul. Cuba cerita sikit. Kita kena bagi tahu kat dia orang, kapten lah buat apa? Jadi sebenarnya pilot by law dia bukanlah part of the ship lah. Dia bukan ship crew. Dia bukan marine crew. Dia bukan marine crew. So dia semata-mata penasihat kepada pilot, kepada kapten. Alright. Itu sahaja. Dan memandangkan dia lebih tahu berkenaan dengan lokaliti. Apa yang kita perlu tahu pasal lokaliti? Kita perlu tahu kedalaman, ada bahaya tak kat situ, latest incident kalau ada, amaran-amaran, bahasa. Sebab ada kebanyakan tempat dia tak boleh bertutur dalam bahasa Inggeris. So dia akan gunakan bahasa lokal dia. Jadi sebab apa? Sebab lebih berkesan lah, lebih efisien kalau nak bekerja tu kan. Jadi sebab tu datangnya role pilot ni disebabkan itulah. Jadi Cap nak cakap disebabkan ada masalah komunikasi dan juga persekitaran di mana kita kena tahulah sebelum masuk pelabuhan ni, kawasan ni batu karang, kawasan ni lopak air, kawasan ni cetek, kawasan ni dalam. Hanya pilot saja yang mempunyai kelayakan dan juga terlatih dekat kawasan pelabuhan tersebut. Jadi bila setiap kali naik kapal, kapten akan hand over dekat pilot, betul? Dia bukan hand over lah. Dia akan duduk dengan kita. Duduk dengan kita. So dia duduk relax kat tepi tu minum kopi lah. Betul. Saya just cerita normal practice adalah nampak macam dia hand over. Sebab kita pun faham. Contoh macam dekat pelabuhan saya tu, you have to go through Singapore straight. So memang tiring lah. The whole day you daripada Melaka straight tu, you turun sampai ke Singapore tu, kita faham. So bila sampai je dekat pelabuhan saya tu, selalu kita faham dia dah drain out. So untuk make it smoother, selalu kita pun akan advise kalau Cap penat tak apa, saya boleh bagi seorang senior officer, chief officer sebagai contoh. So kita akan communicate dengan chief officer tu lah. Tapi selalunya dia punya normal practice adalah nampak macam dia handover kat kita. Yalah, dia akan handover, dia akan beritahu keselamatan kapal dan ship is ready to maneuvering or embark or disembark from the port. Oh, gila menarik juga geng, cerita ataupun career sebagai seorang pilot ni. Okeylah geng, kita akan cerita dengan lebih panjang lagi. Kita nak tahu macam mana cabaran yang dilalui sebagai seorang pilot. Misa Podcast akan kembali bersama anda. We create industry expert, mudahnya kerja. Assalamualaikum. Jumpa lepas ni. Banyak beza. Banyak yang saya dapat lah. Yang perbezaan saya sebelum ni, saya helper. Dalam dunia oil and gas ni, saya helper sebelum ni. Sebelum saya join Misa dan Ranaku ni. Tapi Alhamdulillah selepas saya tamatkan saya dengan Misa dan Ranaku ni, saya sekarang fitter. Juga sekarang ni, saya masih dalam fitter tapi task force dan pemegang portfolio sebagai foreman. Kat situ saya dah banyak naikkan taraf kerja saya lah. Sekarang purata, kalau ikutkan purata basic saya 6,200. Kalau purata kasar saya range sebulan 8,000 hingga 9,000. Paling tinggi saya dapat 10,200 sebulan termasuk OT. Saya dulu sebenarnya sebelum join Misa ni, saya tak terbayang yang saya akan boleh jadi fitter. Dan saya tak mimpi pun. Saya tak terfikir pun benda ni boleh jadi rate gaji saya ni sampai taraf sekarang. Sebelum ni saya cuma fikir, saya helper. CM saya kurang. Jadi saya pun ingat, rate saya cuma sekadar fitter. Fitter sebelum ni saya
rate saya cuma RM10. 1 jam RM10. Jadi average dapat 1 bulan lebih kurang yang cuma RM2,000. Jadi saya tak terfikir benda tu boleh naik sampai sekarang. Sampailah saya beranikan diri untuk join MISA. Alhamdulillah benda tu mengubah, betul-betul mengubah pendapatan hidup saya lah. Alhamdulillah lah. Assalamualaikum dan kembali lagi guys kepada dalam MISA Podcast. We create industry expert, mudah je kerja. Hari ini kita bersama dengan tetamu yang sangat istimewa, iaitu seorang marine pilot ataupun seorang pengemudi dekat kawasan pelabuhan. Dan tadi dia dah cerita dah betapa pentingnya pilot ni dalam sesebuah pelabuhan. Kalau tak kan mungkin banyak kesalah laku ataupun pelanggaran bakal berlaku ataupun akan berlaku ataupun sudah terjadi, kita tak tahu. So guys, kita nak tanya sendiri dengan Kapten Zikri lah pada hari ni. Cap, saya nak tanya Cap lah, ada tak cabaran dan juga kelebihan bila bekerja dalam industri sebagai seorang marine pilot ni? Maksud dia apa yang Cap lalui? Boleh kongsi sikit tak? Boleh. Okey, antara cabaran dalam industri marine ni dia sangat besar. Okey. Tapi kalau kita spesifikkan dekat piloting ni, paling utama adalah saya rasa external force. Ini adalah something yang di luar kawalan kita. Sebagai contoh, cuaca buruk. Cuaca buruk, lepas tu technical, mana engine breakdown ke apa. So ini adalah cabaran-cabaran yang mana kalau setiap hari saya nak naik kapal tu, saya akan doa dululah. Janganlah ada benda yang saya tak boleh nak kontrol. Kalau benda-benda yang kita boleh kontrol, tak apa kan. Kalau yang tak boleh kontrol ni kadang-kadang tu kita akan terduduk jugalah. Itu antara cabaran yang terbesar yang saya masih ingat sampai ke hari ni adalah bagi yang tak tahu, dekat area Pengerang tu, dia punya arus tu sangat kuat. Okey. Dia boleh jadi sampai 3 sebab ke 4 di kawasan Tanjung kan. Betul. So ada satu masa tu saya bawa kapal tak besar pun. Dia dalam saiz 140 meter. Jadi tanker. Jadi nak dijadikan 140 meter guys, panjang padang bola sepak kan. Panjang dia cakap kecil. Okey, teruskan Cap. Jadi maybe sebab itu bukan kali pertama saya bawa kapal yang sama, dan juga kapal tu dia twin screw. Dia ada 2 enjin kan, twin screw. So pilot paling suka kalau dapat kapal twin screw. Okey. Kena pula masa tu dia ada bulbous bow. Bow thruster. Yeah. Dia ada bow thruster. So ini adalah bonus bagi pilot. So kita pun datang, alhamdulillah dapat kapal yang macam ni kan. Jadi arus daripada belakang, daripada Singapura, dia tolak kita. Okey, saya dah dapat agak, kita pun dah dapat tahu malam tu bulan penuh. Bulan penuh maksudnya apa? Maksudnya spring tide. Arus akan extra strong masa tu. Jadi kita pun ada precaution yang lebih ni lah. Jadi dalam beberapa batu sebelum tu saya dah stop engine. Okey. Daripada 6 kita maintain 6 knot tu, kita stop engine sebab kita nak pusing ni. Okey. Kita nak buat U-turn, sharp U-turn. So nak drift lah ni. Nak drift. Okey. Jadi kita tahu dekat entrance tu pun ada boya. Okey. Lepas tu lepas pada boya tu ada cetek. Okey. So kita dah ambil benda-benda ni as a precaution punya ni lah. Jadi kita stop awal dia tak turun. Okey. Speed dia tak turun. Alright. Jadi takbot datang, dia nak ikat. Takbot ni kalau dia nak ikat, dia ada certain limit yang dia boleh ikat. Sebab dia bukan ikat macam ni. Dia ikat 90 degree. So bila dia tak boleh buka badan, dia akan jadi satu masalah yang mana dia tak boleh nak ikat. Sebab in order untuk dia maintain macam ni, dan dia bergerak macam ni, macam ketam, dia perlukan speed yang rendah. Kalau boleh berhentilah. Tapi kalau tak boleh berhenti, rendah. Jadi dengan speed 5 ke 6 knot adalah satu speed yang bahaya sebenarnya. Dia boleh terjadi laju tu. Laju. Dia boleh terjadi gerding juga. Gerding ni yang mana dia flip habis. So bahayalah kat situ. Jadi alhamdulillah macam mana entah kita dapat ikat takbot. Kita dapat reducekan speed up to 3 knot. 3 knot. 3 knot alhamdulillah. Tapi 3 knot tu rasa untuk kat dalam pelabuhan laju. Laju. Memang laju. Jadi tetapi apa nak jadi adalah dia berhenti kat 3 knot saja. Dia tak turun lagi bawah. Okey. So jadi apa yang kita buat adalah kita bagi Aston. So kita bagi Aston, kapal ada 2 takbot. So takbot belakang tarik penuh. So bila dia tarik penuh tu,
pun tak nak berhenti juga. Sudah. Begitulah kuatnya angin arus masa Arus. tu. Inilah external factor yang saya maksudkan tu. Tadi Cap cakap pasal boya. Boya tu apa Cap? Boleh terangkan? Okey, boya ni adalah boy lah dalam bahasa Inggeris Bahasa Inggeris, boy. So dia ada jenis-jenis boy yang Okey. mana sorry saya pun dah lama ni kan. Boya tu tak silap saya pelampung. Yang dia akan letak dekat pelabuhan-pelabuhan ni untuk marking. Betul, dia ada lateral hand mark, dia ada warna hijau dan biru. Warna hijau dan merah. Okey. So yang boya yang dia letak tu adalah boya hijau lah. Boya hijau. Sebab saya takut ni bila Cap cakap tadi boya-boya kan, kita boya benda pula kata cerita ni kan. Kita kena terang kat dia orang. Boya tu adalah dia pelampung lah yang dia orang letakkan. Jadi kalau korang pergi kat pelabuhan-pelabuhan dekat dengan rumah kalian, korang akan jumpa boya-boya ni semua dekat tepi-tepi kan. Betul. Jadi itu sebenarnya adalah benda yang dibuat oleh pihak pelabuhan untuk menjaga keluar masuk kapal. Betul. Macam tu lah. So Cap, saya nak tahu, teruskan dia. Cerita dia menarik tadi geng. Di mana pengalaman dia tak dapat, kapal masih laju. Sebab kita orang selalu tengok dekat dalam media-media sosial, daripada macam-macam platform, dia orang tunjuk tali terputus lah dengan. Korang kena faham geng, marine pilot ni dia bukan kerja takbut tau. Tapi dia orang naik je takbut untuk naik ke kapal besar. Ramai orang ingat marine pilot ni dia kerja takbut kot. Bukan bang, takbut nanti kita cerita benda lain. Kita akan pergi ke episod lain pula pasal takbut. Tetapi hari ni pasal marine pilot. Teruskan Cap pasal cerita tadi. Okey, jadi bila kita dah buat semua yang kita tahulah untuk berhentikan kapal tu, somehow kapal tu dia tak nak berhenti. Jadi ada petua yang saya pun tak tahu macam mana, tapi itulah last resort saya. Senior saya pernah ajar lah. Dia kata tepuk kapal. Dia kata tepuk kapal. Macam nakal kapal ni kan. So saya pun tak macam mana lah. Kita pun tak tahu. Kita kalau kita tak buat kan, kata kita tak buat semua. So kita pun buat lah, tepuk kapal tu. Agak kelakar bunyi. Dia tepuk kapal tu, baca bismillah, set. Lepas tu dah tepuk tu, urut balik. Tolonglah berhenti. Tolonglah berhenti. Alhamdulillah, saya pusing tu. Kalau ikutkan memang langgar, confirm. Kalau kita tengok kat radar kan, dia punya COG tu dah menuju ke boya tu. So confirm langgar, confirm kandas. Kapal ada dekat depan? Dia tak ada kapal. Dia ada boya dengan tempat cetek saja. Shallow patch. Tapi saya kata tolonglah ini dekat dalam pelabuhan dah ni? Ini dekat dalam pelabuhan. Dah dekat dengan dia punya jetty tu. Jadi nak pusing kan. So kita pun nak pusing. Kita dah buat semua. Saya kata tolonglah pusing, tolonglah berhenti. Dalam kapal berhenti. Kapal berhenti. Alhamdulillah. Dia pusing cantik. Tapi saya cakap terus terang dalam saya belayar kan, saya naik kapal, saya cakap terus terang, ni pengalaman peribadi saya lah. Setiap kapal dia ada roh dia. Saya tak tahu kau nak percaya ke tak percaya ke kan. Kalau kau rasa apa yang saya maksudkan roh tu, korang komen kat sebelah. Yang mana tak subscribe, aku harap korang subscribe untuk tahu cerita-cerita yang belum pernah korang dengar daripada laut geng. Saya nak tanya juga pada Cap lah, selain pada peristiwa tadi tu, apa kelebihan bila jadi marine pilot? Mesti ada kelebihan dia. Mesti. Bila tadi dah cakap cuaca buruk ni semua, kita kena hadap semua kan, dugaan dan cabaran. Apa kelebihan dia bila dah jadi marine pilot? Okey, kelebihan yang saya dapat secara langsung, of course lah, dia punya benefit dekat dari segi gaji. Dari segi, sebab kita akan compare dengan, kita sebagai profesional, kita akan compare dengan kerjaya lain di darat. Jadi bila kita compare dengan kerjaya lain dalam line yang sama dengan kita, industri yang sama dengan kita boleh dikatakan kita punya gaji agak sedikit tinggi lah, in average. Betul. Of course lah, kita tak boleh compare dengan orang yang masih belayar kan. Tapi in average kita punya ni masih lagi tinggi. Betul. Selain tu kan, selain daripada tu, saya rasa exposure dengan pengalaman-pengalaman yang macam ni lah. So dengan adanya pengalaman yang macam ni, dan juga selain daripada bawa kapal, kita juga kena berinteraksi dengan komuniti antarabangsa berkapalan lah. Macam kru-kru daripada antarabangsa, kapten tu sendiri. So ini somehow dia hone kita punya soft skill. Dia asah kita punya soft skill lah. Macam mana kita nak berinteraksi dengan orang-orang yang lebih high level. Macam mana kita nak bagi command. Macam mana kita nak orang kata apa, be reasonable dalam crisis. So ini adalah kelebihan yang pada saya tak boleh nak diukur dengan angka lah. Betul. Okay, alright. Jadi kita dapat tahu dekat sini, betul apa yang Cap cakap tu. Sebenarnya dulu saya ni, kalau dulu masa saya belayar dulu kapal-kapal besar, memang saya kurang bercakap dengan orang. Jadi nak bercakap tak reti kan, nak berkawan. Tapi bila kerja dengan syarikat offshore, tapi saya nak beritahu Cap, masa dekat offshore ni,
dululah tahun 2010, 2011 saya masih ingat lagi, bila nak masuk ke pelabuhan Kemaman, pelabuhan offshore ni, kita tak guna pilot. Tapi diimplementkan setelah tahun 2015. Kalau saya salah, maafkan saya lah. Tahun tu saya tak berapa ingat. Adalah pilot lah. Jadi pilot tu semua terdiri pada junior-junior saya lah. Jadi Cap rasa penting tak pilot ni dekat setiap pelabuhan? Sebab dulu Kapten saya dengan Chief Officer saya bawa. Faham. Tetapi kena ingat lah, itu kapal di bawah 100 meter. Tapi kapal 100 meter mereka menggunakan pilot lah. Macam mana? Apa Cap rasa? Wajar tak pilot ni ada untuk keselamatan ke? Okay. Kepentingan pilot ni pada saya kita boleh tengok daripada dua angle yang berbeza, tapi sangat penting. Angle yang pertama adalah keselamatan lah, of course. Betul. Mungkin berdasarkan data-data yang diorang dah study, menunjukkan bahawa kadar insiden lebih tinggi kalau dengan tak ada pilot. Kan? Kadang-kadang orang kapal ni kalau setakat gesel boya, gesel fender, benda tu bukan insiden pada dia. Saya silap off record. Tetapi dari sudut Marine Department, dari sudut owner property, dia tanggung kerugian yang macam ni. Jadi of course mungkin berdasarkan data-data ini, dia rasa ada kepentingan untuk dia wujudkan sistem piloting lah, dan juga kewajipan untuk hire pilot dekat certain area tu. Angle yang kedua yang kita boleh tengok adalah dari sudut ekonomi. Jadi bila adanya company yang in charge sesuatu port itu untuk adakan pilotnya sistem, kat situ dia boleh generate income lah. So akan tertubuhnya satu pelabuhan yang mana menguruskan pelabuhan ada itu, lagi peluang pekerjaan. peluang pekerjaan. Tapi itu benda bagus juga. Saya setujulah bila adanya peluang pekerjaan. Tapi tak apa Cap, kita simpan dulu pasal peluang pekerjaan ni. Kita nak bagi tahu, kalau mereka yang tak subscribe lagi, aku mohon korang subscribe dan tekan butang loceng ni untuk tahu cerita-cerita yang aku rasa belum tentu korang dapat dengar dekat mana-mana podcast. Bersama dengan CEO Kapal dalam podcast Misa, We Create Industry Expert. Kembali selepas ni. Mudahnya kerja. Assalamualaikum. Guys, korang tahu tak macam mana kau nak senang dapat kerja dalam industri perkapalan ni? Tak tahu? Jom aku cerita, Rek. Aku ada satu rahsia. Sijil dan lesen. Itulah benda paling penting yang korang kena ada untuk masuk dalam industri perkapalan ni. Dan kalau korang nak tahu, saya pun dulu menghadapi masalah yang sama bila korang tak layak kelayakan walaupun sekadar SPM saja, tetapi korang memerlukan sijil-sijil ni. Bila saya dah tahu pasal sijil-sijil ni kan, korang ada beberapa sijil yang wajib. Contoh seperti BOSET, safety medical dan juga advanced firefighting. Bila dah ada, maka peluang untuk saya bekerja kat atas kapal terus terbuka. Sijil ni sebenarnya ibarat kunci kepada semua industri perkapalan tau. Jadi bila korang tak ada sijil ni, maka peluang untuk korang bekerja dalam industri perkapalan pun memang tertutup, geng. CEO Kapal malah nak cakap lebih lah. Kalau korang nak senang bekerja kat atas kapal kan, korang join Misa. Program dekat sana tu boleh menyediakan dan memudahkan korang untuk bekerja dekat atas kapal. Assalamualaikum. Guys, hari ni kita bertemu dengan seorang yang sangat hebat, iaitu seorang kapten yang pernah menjadi dia seorang marine pilot, di mana pengalaman beliau sebagai marine pilot selama 7 tahun. Dah macam-macam kapal dia bawa. Kau bayangkan, kapal 140 meter dia cakap kapal kecil kan. Bagi saya sebesar padang bola dah, geng. Padang bola tu kalau kau tengok 100 meter tau. Jadi kau orang duduk dalam padang bola tu adalah hujung-hujung sikit lah, 140 meter. Okey Cap, saya nak tanya Cap lah, berkenaan dengan selama Cap bekerja dekat dalam industri sebagai seorang marine pilot, mesti korang akan naik dari mana-mana pilot boat dulu ataupun tak boat selalunya, dan baru pergi ke kapal. Dan dalam bekerja ni macam-macam kita jumpa. Ada kapal buruk, ada kapal bersih, ada kapal wangi. Pernah berlaku tak apa-apa perkara yang tak diingini atau kisah-kisah yang seram yang boleh dikongsi di dalam bersama dengan kita punya audiens ni? Okey, kisah seram kisah seram ni saya sendiri tak pernah alami. Okey. Tapi of course lah, cerita tu mesti ada kan. Dan saya rasa dekat dalam budaya kita Melayu ni, kita semua sedia maklum, ada orang kata apa, laut ni adalah tempat buangan. Tempat orang buang benda-benda macam tu kan. Jadi memandangkan port ni dia memang dekat sebelah laut aja. Dan of course dia kena tempias dia lah.
Jadi masa ada satu hari tu, entah kenapa entah datang apa orang kata, datang mood orang nak bercerita benda-benda seram lah. Dan ada dua cerita. Okey, yang cerita pertama ni, orang hanya bercerita dekat satu port ni tempat saya bekerja tu. Di satu jetty ni dia agak isolated sikit daripada jetty-jetty yang lain. So orang ada satu hari tu, semua orang tahu kot rasanya kan, pelabuhan ni dia 24 jam. Dia never apa tutup lah, never close lah. Jadi saya shift malam. Saya punya colleague ni tanyalah, kau dapat jetty mana? Oh, jetty ni. Uish, seram tu, time-time macam ni, dia kata macam tu. Lepas tu saya kata, pahal doh kan, tanyalah kan. Dia cakap, ini macam-macam cerita lah, aku malah nak cerita kan. Tapi kalau ada orang panggil, ada perempuan panggil ke apa, kau jangan pandang. Dia cakap macam tu lah. Kita, walaupun kita tak pernah alami dan mungkin kita bukan tak percaya, cumanya bila kita harap itu hanyalah cerita-cerita lah. Tapi bila kita kena ketukkan cerita tu satu kali, dia spoil lah, dia spoil mood sikit lah. Dia tiba-tiba naik bulu lah apa kan. Padahal 20 kali kita buat tak ada masalah pun kan. Tapi sebabkan kita kena ketukkan satu cerita tu, kita terus macam saya rasa tak sedap lah kan. Tapi ceritanya adalah kononnya ada seorang perempuan lah kat situ, yang mana bila tengah-tengah malam, kat situ pun dia pot mancing. Dekat dekat area situ. So orang banyak bercerita kat situ, kalau kita mancing tengah-tengah malam, ada perempuan akan panggil. Dia akan sapa lah, dia kata abang nak buat apa mana? tu, nak gimana tu. So benda-benda macam tu lah yang saya rasa agak menyeramkan lah untuk saya. Tapi alhamdulillah sampai ke sudah saya tak pernah kena kacau. Cerita yang kedua, kawan saya sendiri, port pelabuhan yang sama. Port pelabuhan yang sama. Ambil kau. Dia ni orang yang happy go lucky, orang dia. Dan dia pada saya sangatlah jaga apa yang dia nak cakap dengan orang. Tapi ada satu malam ni, ada satu malam ni dia agak ni sikit lah, wang sikit. Saya tak selesa sebab selama ni dia antara orang yang saya suka borak lah. Tapi malam ni dia ada sikit satu macam lain sikit. Jadi saya rasa dalam hati saya, kena dah kenapa kan? Sebab dia somehow cara dia bercakap dengan kita buat kita sakit hati. Lepas tu buatkan lala saya menjauh daripada dia lah. Takut saya geram sangat dengan dia. Jadi nak dijadikan cerita, rupanya malam tu dia ada kena kapal dalam pukul 2, pukul 3. Jadi dia naik kapal, dia naik boat pergi ke kapal tu. Saya tidur lah sebab itu turn dia bawa kapal kan. Alhamdulillah masa tu sampai subuh saya tak kena kapal, kira dapat free tidur lah. Jadi pagi tu bangun kecoh dia kata, ngamuk. Rupanya malam yang sama tu dia dah kena rasuk. Boat yang dia naik tu pergi naik kapal. Kapal tu dia kena anchor kan. Jadi dia naik kapal tu, orang kata dia bergaduh dengan kapten. Siap buka baju. Jadi benda tu sangat kecoh sampai terpaksa panggil pilot lain. Pergi naik kapal tu, ganti dia. Dia tak pernah tahu kalau pilot boat ni, kita tak pernah kita panggil serang lah. Serang dan AB pilot boat tu naik kapal tak pernah dibuat orang. Tapi disebabkan kejadian tu tak cukup orang nak pegang dia. Pilot yang ganti dia naik, serang dengan AB pun naik sekali. Ikat boat dekat tepi kapal kan. Sebab nak pegang dia, nak kasih tenang. Sebab kapten dah gelabah dah ni. Kapten pula bukan orang Melayu. Kapten orang Myanmar, aku orang mana saya tak ingat. Orang cerita kapten dah panik sebab kawan saya dah start buka baju. Dah macam orang tak betul lah. Jadi alhamdulillah semua benda ada kontrol. Dan dikatakan masa dalam boat menghala ke pelabuhan tu, dia ada side mirror dekat depan serang yang bawa kapal ni, bawa boat ni, dia ada rear mirror kan. Jadi kejap-kejap dia toleh lah. Dia tengok lah. Dia kata kawan saya ni pandang dia dengan mata merah. Pandang dia sambil tu dia tak berani pandang. Jadi dia pun baca ayat kursi lah. Dia baca segala benda yang dia tahu lah. Dia benda ni berlaku dekat pelabuhan lah. Dekat pelabuhan. Itu antara pengalaman yang paling dekat dengan saya lah. Mantap. Tapi saya ada satu cerita kan. Kau nak dengar lah. Peristiwa ni berlaku dekat Port Swettenham. Okay, Port Swettenham kau tak tahu mana? Korang kena komen kat bawah. Siapa tahu Port Swettenham tu apa pelabuhan dia? Dekat mana pelabuhan tu? Dia dekat je. Port Swettenham ni dia ada kontena banyak.
Dia banyak kontena. Cerita ni saya dapat daripada abang yang bekerja kat situ. Seorang, bukan security, dia seorang mando yang menjaga kontena-kontena tu. So panjang kontena ni sampai kontena ni saya rasa dekat 1 kilometer. So daripada lepas tu ada satu pondok office je. So selalu dia kata ada satu wanita tu akan duduk dekat segmen, dia ada segmen 1, 2, 3, 4 sampai 10 1 kilometer. Jadi kat segmen 3 dengan segmen 7 tu ke segmen 10 tu akan ada wanita duduk mengilai. Tapi kalau kau lalu kau akan jumpa dia. Tapi ini cerita dekat Port Swettenham saya tak tahulah korang tahu tak Port Swettenham kat mana. Tapi tak apalah, kita bukan nak dengar cerita pasal sewa kapal, kita nak dengar cerita daripada ni. Okey geng, cerita seram tu agak juga menyeramkan bagi saya sebab benda ni akan berlaku geng dekat tengah-tengah laut. Tak kira anda sejak sehebat mana pun, yang penting doa jangan putus, selawat jangan tinggal sebagai orang Islam, dan juga kita bertawakal pada Yang Maha Kuasa. Sebenarnya Cap, kita nak tanya kesimpulan dia, adakah Cap menggalakkan pada anak-anak muda ni untuk menceburi atau masuk ke dalam bidang marine pilot ni? Okey, sudah tentu sekali. Saya memang sangat-sangat menggalakkan anak-anak muda kita untuk join marine industry lah, marine in general. Sebab saya rasa semua tahu, cuma tak berapa nak sedar, Malaysia ni tak ada satu negeri pun yang tak ada laut. Betul. Semua negeri ada laut. Betul. Jadi kita sebenarnya kita adalah maritime nation. So sebagai sebuah maritime nation, selayaknya untuk kita belajar dan juga mengemudi kapal di lautan lah. Betul. Kalau kita ambil inspirasi daripada siapa tu, Enrique di Melaka. Enrique di Melaka. Sebab tu dia orang panggil kita tanah Melayu. Tanah air Melayu. Betul. Jadi pada saya adalah satu kerugian kita sebagai orang Malaysia, tapi kita tak tahu langsung berkenaan kita negara maritim kan? Kita negara maritim, yes. Tapi budak tak tahu nak kerja dalam industri oil and gas. So pada mereka saya nak menawarkan, beritahu korang terus terang lah. Sebenarnya Misa Podcast ni adalah di mana satu akademi, dia orang bawa budak-budak ni yang belajar dia tak berapa bagus. Kalau korang bagus, korang masuk universiti kan. Tetapi korang rasa kalau korang boleh nak mencuba nasib dalam industri perkapalan maritim, Misa dia ada tawarkan tau kan, untuk dia orang ambil. Asalkan korang boleh buat 5M je, membaca, menulis, lepas tu mengira, bukan mengorat ataupun bergaduh, bukan. Lagi dua saya dah lupa. Tetapi dia memberi peluang pada semua anak-anak muda untuk masuk join Misa ni, untuk terus. Yang best apa tau Cap dekat Misa ni, satu benda yang best geng, benda yang best, korang belajar, mereka akan carikan penempatan kerja. Jadi aku rasa it's a good enough place for you to gain your career in future kan. Exactly. Tapi itulah saya nak tanya Cap, apa pendapat Cap? Dekat Malaysia ni aku rasa wajar tak orang benda-benda macam Misa ni kita membantu anak bangsa kita sendiri? Betul. Saya rasa sangat wajar. Dan saya rasa dalam Malaysia ni, untuk you ada institut yang mengajar kursus-kursus maritim ni, kita mesti selari dengan apa kita panggil standard international. Betul. So walaupun kita belajar di institut lokal, tapi kita berkelayakan untuk test market luar sekalipun. Ini tak nak kan? Ini habis SPM nak jadi content creator kan? Musibat betul. Tapi tak apalah, kita ada membawa bukti-bukti daripada pakar-pakar industri seperti Captain Zikri untuk memberitahu dengan korang secara terbuka, di mana industri ni terbuka pada semua orang. Janji korang ada niat untuk belajar dan belajar skill-skill ni dan masuk dalam bidang industri perkapalan. Cap, boleh bagi satu kata semangat pada mereka Cap, sebelum kita nak bercerita dengan tentang pada dunia luar tentang industri maritim dan juga oil and gas ni? Okay, saya boleh rumuskan dekat sini adalah dalam banyak industri yang pada saya boleh bagi masa depan yang cerah dekat anak muda, industri maritim lah pada saya yang antara industri yang paling orang kata apa, bagi menjanjikan masa depan yang lebih cerah. Betul. Dan juga dia international, meaning kita boleh pergi dekat market luar. Betul tu. Dia kerja dalam industri maritim ni, dia international guys. Kau bukan saja boleh duduk dekat Selat Melaka atau Laut Cina Selatan, kau boleh pergi sampai ke negara luar pun. Terus kan. Dan juga banyak sebenarnya company-company luar negara tu sendiri yang sedang mencari bakat-bakat yang ada dalam, especially industri expert dalam industri maritim ni, perkapalan ni. Dan salah satu tempat yang dia fokus adalah dekat Asia. Mungkin atas faktor
gaji lah kot kan. Jadi but even though gaji pada dia lebih lower cost compared to kalau dia ambil daripada US ataupun European country, tapi kalau kita secara relatif ni sebenarnya lagi besar, lagi tinggi kalau compare dengan Malaysia, bekerja dalam Malaysia. Betul. So ada tak kita ada persaingan dengan negara-negara jiran kita seperti negara-negara sebelah, negara-negara seberang daripada dalam industri perkapalan ni? Betul. Sebenarnya persaingan agak sengit kalau compare lah kan. Tapi saya selalu dengar benda ni lah. Dia kata if compared to negara-negara yang lain, sebenarnya Malaysia Marina adalah antara the best. Betul. Saya dah dengar ayat ni dah 10 juta kali dah. Betul. Orang dalam industri kita semua sedia maklum benda tu. Betul. Even though kalau pergi England pun diorang akan cakap orang Malaysia ni bagus. Saya hari tu baru balik dari Turkmenistan. Diorang pun cakap, oh, Malaysian punya budak ni ada value dan juga ada skill. Betul. Nak compare dengan Russian, nak compare dengan negara-negara tak perlu kita sebut lah kan. Betul. Alright. Tapi buat pengetahuan semua, korang pun dah tahulah cerita tentang apa itu marine pilot. Bukan sekadar bawa kapal terbang kan, tetapi ini adalah salah satu industri yang sangat menjanjikan korang peluang pekerjaan yang bagus dan untuk future career. So Cap, bagi kata semangat sikit Cap untuk semua anak muda. Okey, saya harap anak-anak muda kat sana bolehlah orang kata apa, menyertai bidang industri maritim ni melalui MISA. Sebab MISA pada saya adalah satu platform ataupun institut yang menjanjikan satu kualiti yang tinggi lah once you keluar daripada institut ini. Okay, terima kasih banyak Kapten Zikri kita pada hari ini yang sudi menceritakan pengalaman beliau dan juga sudi bersama kita pada petang ni dan juga pada hari ini untuk mendedahkan pada korang yang sedang menonton bersama dengan CEO Kapal ni. Guys, aku nak bagi tahu sikit. Sebenarnya dalam industri ni kita orang ni tidak pilih bulu. Sebaliknya MISA ni dah membuka peluang pada semua anak-anak muda tau. Tetapi korang saja kena tepuk dada, tanya selera. Aku harap itu saja yang kita dapat share kan bersama dengan Kapten Zikri kita yang begitu handsome pada hari ini. Terima kasih gang. We Create Industry Expert. Siapa lagi kita nak panggil pada minggu ke depan ataupun episod yang akan datang? Korang tolong komen dekat bawah gang. Mana tahu saya akan pilih dan kita akan jemput orang tu untuk ke konti seterusnya. Dapat satu We Create Industry Expert, mudahnya kena bersama MISA. Assalamualaikum.